Kita di mana? Kita di Gunung Hitam. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube saya. Hari ini saya akan bawa anda mendaki Gunung Hitam, Hulu Langat, Selangor. Untuk mendaki Gunung Hitam, kereta boleh diparking di parking Kak Mas. Sebelum mendaki, kita adakan sedikit taklimat dan juga warming up. Tujuh setengah pagi kita mula. So suasana masih berkabus. Jarak dari parking Kak Mas ke pintu rimba lebih kurang 2 km. Anda boleh menaiki kereta dan juga motosikal. Cuma untuk parking kereta, tempat agak terhad. Okey, jom. Okey, pintu rimba ini dah dikira masuk hutan simpan. Jadi nak masuk memang wajib kena ada permit. Dari pintu rimba ini kita akan terus trekking dan berehat di checkpoint pertama, iaitu checkpoint kebun. Mana lagi? Nasha berhenti. Dia rehat kat kebun durian. Ada durian tak? Tak tahu, tengok musim. Mana atas lagi? Lagi. Ni kebun durian. So kita berhenti hujung dia. Ya. Ada. Alah, dah rekod malu je. Memandangkan gunung baru buka, so kawasan kebun ni dah naik semak samun. Jika musim durian, barulah owner dia akan clearkan laluan ni. Ya, akibat main motor. Tak. Okey, checkpoint pertama, berhenti rehat sekejap. Sini cek, ada pacak ke tak pacak? Sama lah tengok. Nasha, okey. Ada ni yang bunga. Okey, jom. Kan akan nak belilah LG ni kat dekat ke? Tu yang baju biru tu. Tapi dia tak bawa parang. Right, setelah lebih kurang 1 jam trekking, kita akan sampai ke 2 pokok besar ni. Tadi selepas checkpoint pertama yang dekat pondok biru tu, trek akan mula pacak yang tak ada diskaun. So dari awal sampai ke checkpoint tu ada diskaun lagi lah. Selepas checkpoint tu memang pacak, tak ada diskaun. Kena pilih salah satu lah Abang Amir ni. Main motor ke hiking? Pancit. Okay. Masuk baru. Kedak krem kaki. Jalan. Kena praktis je lah. Praktis je lah. Baru-baru ni ada. Kawasan ni pun boleh tahan dia punya pacak dia. Bagi yang tak biasa hiking, memang pewai lah nak habiskan trail pacak ni. Sepo dia rehat lama dah. Durian. Durian.
Yeah. Misal tak ada guna. Saya tak pergi. Kena balun tak apa. Koncennya pokok tu. Mana rumah aku ni? Sama gitu. Okey, sekarang kita berada di KL Viewpoint. Ya. Okey, semua tengah Bersama pancit. seluar baru dan kasut hoka baru. Nak juga cakap tu. Riak-riak ni. Okey. Itu dia KL View. Di checkpoint KL View ni memang jelas kelihatan Bandaraya Kuala Lumpur, boleh nampak Merdeka Tower, boleh nampak KLCC, boleh nampak TRX. Tak perlu langsung menyapa. Orang yang tak perlu ni biar awak tu. Alright, jom kita teruskan perjalanan. Duduk. Ha. Okey, Lin. Duduk kat pokok ni, Lin. Pernah? Ini. Alright. Okey, checkpoint. Checkpoint 2. Checkpoint Batu Gobok. Batu Gobok. Dari checkpoint Batu Gobok nak sampai ke peak ambil masa lebih kurang 1 jam perjalanan. Okey, kalau jumpa kawasan mini Mosi ala-ala Mosi macam ni, maksudnya anda dah hampir sampai ke puncak Gunung Hitam. COT normal untuk sampai ke puncak adalah jam 12 tengah hari. So jika anda sampai sebelum jam 12 tengah hari tu, maksudnya anda boleh rehat lama lah dekat puncak. Biasanya orang akan turun 12.30 dah turun dah. Paling lambat pun pukul 1 turun. Oh, tanya dah bersempoh. Oh. Dah habis lemak. Right, grup pertama sampai ni. Dahsyat. Ke sebelah Yang penting nama satu yang Ya. Kita di mana? Kita di Gunung Hitam, Black Mountain. Okey, selesai sudah pendakian kami. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye. Okey, dah berjaya sampai pukul 3.30. Saya sampai awal lagi bang. Saya P3? pukul 2 kot. 2. Wah, siap makan lagi. Benar. Nasi lemak. Mak lu.